Saya tak pukul isteri saya tak ada angkat tangan, saya tak tumbuk, saya tak ada, tak apa. Ini biasa dah, ini saya dah agak dah benda ni. Games ni nak main macam ni, tapi tak apa. Kan, ini fitnah ni, silakan. Tapi demi Allah, saya berani cakap, saya tak pukul, tak pernah tarik rambut. Kau buat laporan polis 4, laporan polis 3 daripada dia dan 1 daripada ibu dia. Oh, laporan polis macam mana datang laporan polis pula? 4 laporan. Tak ada. Saya ulang sekali demi Allah. Saya berani junjung Quran. Saya berani tak atas nama ayah saya, tak pernah saya pukul apa pun. Saya cakap hari ni saya serius. Cuma saya just banyak simpan pendam banyak benda yang orang yang saya tak tahulah daripada isteri saya ke tidak. Pergi jumpa orang ini, cerita ini, buka buruk saya kat sini, banyak sangat kan, buat benda yang sama. And benda tu menjatuhkan maruah saya. And ada benda yang saya dengar pun menjatuhkan maruah saya, yang orang cakap tu datang daripada mulut isteri saya sendiri. Yang bila saya cakap daripada depan, dia cakap tak, dia tak benda tu, bukan daripada dia. Memang saya datang sini, saya pertahankan. Saya ulang, saya bukan marah, saya bukan apa-apa. Saya rasa dah terlalu maksimum dah saya ni. Saya kena ni. And saya datang saya datang sini sebab saya nak protect rumah tangga saya. Saya bukan nak burukkan dia depan hakim ke apa-apa ke, semua tidak. Kalau dia nak non-stop burukkan saya, please, tak apa, it's okay. Saya ada Allah, saya ada mak bapak saya ada aurah lagi. Semua saya sakit benda-benda macam ni. Saya sakit selama dia buat benda ni, saya sakit. Tapi saya tak pernah cerita kat siapa-siapa. Saya buat senyum, saya buat happy, saya nak kena kerja. Benda banyak-banyak benda. Sebab saya Aura, saya duduk dengan dia, saya tengok dia, and saya tahu, saya tak nak dia ada broken family tu saja. Saya tak ada isu pun. And benda-benda ni saya beritahu korang, benda ni dah settle lama dah. Benda-benda pasal kita orang gaduh baik ni. And kita dah jumpa depan mata dah dengan keluarga masing-masing, yang tak nak buat dah. And aduh.